Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel YouTube MRC TV. Lazimkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita nak buat satu video yang menarik untuk anda semua. Kalau anda tengok video ini sampai habis, saya ceritakan perjalanan saya siapkan kereta Honda Civic FF5 Type R customer saya. Tanpa tengok kereta, yang dia ada hanyalah duit. Bagi dekat Amirul uruskan A to Z sampailah ke hari ini video ini siap. Technically, ini adalah Honda Civic FF5 Type R Recon. Customer beli Recon tahun 2022. Untuk kereta ni memang harga dah consider murah. Harga bermula daripada RM245,000 untuk tahun 2026 kali ini. Dan untuk kereta ni banyak offer kita buat masuk tahun 2026 kali ini. Dan kereta ni juga memang kita fokuskan untuk jualan yang banyak warna putih. Sebab putih the cheapest price. Untuk customer saya kali ni, dia dapat extra jajan sikit. Untuk Honda Civic FF5 Type R kali ni datang daripada Japan dengan Mugen's punya lips body kit. Tak mahal dan tak murah. Satu set RM14,000. Tapi Alhamdulillah, ada depan pun dah kira okey. Tepi sebab dia ada skirting original dan belakang pun dah ada diffuser original. Okey. Untuk Honda Civic FF5 Type R ni, standard horsepower dia menggunakan sistem enjin yang baru K20C. Dan ini adalah enjin yang terakhir daripada keluarga Type R. Dan untuk kereta ni, consider antara kereta yang paling the last VTEC turbo on this earth. So untuk kereta ni, horsepower original memang standard 320 horsepower. Kita upgrade daripada model before this FK8. Dan untuk kereta ni juga kita dah tune sampai ke stage 2. Dan perjalanan untuk siap kereta ni semua tak mudah. Sebab kita perlukan cita rasa yang sama antara owner dengan saya. Dan kereta ni juga kita berjaya siapkan modified sampai ke deliver hari ni. Okey. Untuk Honda Civic FF5 Type R ni, saya dah saya tukar jajan sikit. Kalau tengok dekat bahagian hadapan ni, memang dah ada intercooler yang agak besar dekat bahagian depan. Saya dah modify intercooler kepada PRL. Ada pula emblem PRL. Customer memang nak nampak terang-terang PRL. Dan kereta ni juga dah siap modify kepada intake PRL, kepada inlet PRL. Dah masuk piping juga untuk kereta ni. Full piping. RSE exhaust. Orang panggil exhaust belang lemang buluh sebatang saja. Dan untuk kereta ni juga antara kereta yang paling kuat juga sebab dia adalah teknologi high compression. Kalau kita tengok antara model Evo, Subaru ataupun others JDM, RX-7, itu model-model kereta yang low compression. Maknanya low compression ni kereta yang memang terletak pada boost bar ada paras je. 2 bar maksimum ke lebih memang pecah enjin. Tapi ini adalah kereta high compression. Maknanya VTEC turbo kick pada RPM yang tinggi. So untuk kereta ni tak senang juga untuk tune dan tak susah juga untuk tune. Cuma parts dia kena bunyi banyak-banyak parts yang original Japan. Okey, semuanya banyak. So daripada standard stage 1 kita tukar full piping, naik kepada 350 horsepower. Consider dah okey dah sebenarnya bagi customer. Cuma saya tambah sikit HKS block off, tambah sikit untuk intake saya pakai PRL, hose piping saya lupa nama dia. And tadi juga kita dah pakai untuk Moto 300V dan kita tukar plug rhythm dan ada bajet lebih sikit. Api cantik kena pakai MSD punya coil plug supaya bagi just nice saja. Dan saya tukar water coolant spare, kita pakai yang model PRL, spare tank yang punya water. Saya juga tukar intake intercooler the whole side for the PRL termasuk dengan charging pipe dia. Okey. Dan kadang-kadang kita ambil custom ni, kadang-kadang dia overflow sebab dia besar. Downpipe daripada atas custom dalam market sekarang bawah kecil, so bila kita tarik dia ada lag sedikit dan kurang masuk sikit. Kalau korang pakai full tome memang dah cun, kalau korang pakai RVC pun dah cun. So ini saja suggestion daripada saya. Untuk Honda Civic FF5 Type R ini, untuk bahagian interior dalaman dia memang dah hasilkan satu karakter yang menarik, nampak moden. Dan untuk kereta ni juga saya dah modify kepada rim Mugen. Rim Mugen MF10 ni sebenarnya ada banyak option. Korang boleh go for the original Japan's dengan harga range sekitar 24,000. Tapi kalau bajet tak cukup, korang boleh ambil kopi Thailand. Range harga lebih kurang 5,000. AUW. So cantik. Cutting memang one to one original. Kopi like God. Okey. Dan untuk kereta ni Brembo original memang dah ada dah. Dan paling best sekali sebenarnya ada satu kekurangan. Kalau dah remake ke stage 2, dia dah almost 400 horsepower kereta ni sebenarnya. Tayar kena cari tayar yang profile yang cantik. Sebabnya bila kita pakai tayar Michelin PS5 ni, dia cepat spin untuk gear 2, gear 3. So nak cantik kena pakai tayar yang semi slick. Tapi sebab owner duduk di kawasan Kuching Sarawak, jalan yang tak berapa okey, saya suggest untuk comfort PS5 lah. Dan untuk kereta ni bila kita tukar kepada 18 inci, sebab dia 19 inci rim original, kita tukar kepada 18 inci dan sepatutnya customer memang kena masuk satu adjustable ataupun sport spring. Okey. Sport spring ni menarik. Saya tanya dengan beberapa kawan, ada orang saja tapi pun comfort sikit. Kalau nak
sikit, memang korang ambil Aibak, boleh-boleh lah. Mungkin korang cari satu sport spring yang saya lupa lah jenama dia kan. Time ni lah saya lupa kan. Ada satu sport spring jenama saya lupa. Nanti saya masukkan dalam komen ni. Dan untuk kereta ni juga memang sedap, memang kena ada spring supaya bila cornering tu sharp. Dan kereta ni memang untuk daily use boleh dan untuk toge pun boleh. Dan kereta ni memang sedap. Front wheel drive memang cukup power untuk kereta ni. Senang nak control. Dan bila saya driving dalam mood comfort, memang kereta ni memang sesedap rasa. Bila saya masuk sport, memang dia agak rasa macam konti sikit macam BMW. Dan bila saya masuk yang R mode, ini kereta memang meletup habis 1 KL. So ini sedikit sebanyak saya modify kereta ni. Dan untuk pengetahuan anda juga, anda boleh beli kereta Recom melalui pre-order. Kalau nak barang ni original from Japan, modified pun tiada masalah. Dan banyak barang supplier dekat Malaysia dah ada. Banyak main kaki Honda yang memang dah jual barang-barang ori Jepun yang memang dah buka warehouse kedai dan barang ready stock. Tak perlu. Saya buat kereta saya semua dekat USD Racing. Beli barang ready stock, saya pasang plug and play, siap dalam masa 1 hari, terus naik dyno. Okay? So sekian saja untuk video saya kali ini. Owner adalah rahsia dan saya dah tunjuk satu teori video saya next kepada comparison antara FL Fighter R dengan GR Yaris yang model baru tahun 2023, which is like manual versus auto. Mana lagi kick, mana lagi sesuai untuk daily use. Dan saya siapa yang nak beli FL5, saya very recommended because of the disc car. It's a very nice and sedap gila guys. Kalau dah upgrade stage 2, kalau standard tak payah. Baik beli Mercedes-Benz. Jumpa lagi guys. So next saya akan tunjuk tentang perbandingan antara FL5 dan GR Yaris. Tengok part 2. Stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.